Tapi sebenarnya kes ni benar-benar berlaku tau. Yang mana resit tapi duit tak ada. Paling banyak pun RM1, RM80 macam tu. Tapi ni kedai emas, dia rugi hampir RM100,000. Dan pembeliannya bukan hanya satu transaksi, dia melibatkan sehingga 4 kali pembelian. Cek trace pembelian tu, rupanya resit tu yang tipu. Sebenarnya untuk mengelakkan berlakunya keadaan macam ni, sebab itulah Okay, cikgu. You know what? I dah lama craving brownies tau. So semalam, I finally had the chance to beli brownies lah dekat this one seller through WhatsApp. So macam cikgu tahulah, kalau kita beli kat WhatsApp, I know cikgu pun pernah beli kat WhatsApp kan. Seller akan letak QR code dia ataupun bank details kan. So saya pun macam biasalah, send my receipt lah as bukti pembayaran. Tapi saya macam tiba-tiba terfikir. Saya macam, yelah kebetulan nak jumpa cikgu hari ni. So saya macam, benda pembelian yang saya buat ni, yelah cikgu selaku trainer digital. Ya, saya. Macam cikgu, apa pandangan cikgu? Cikgu rasa macam normal ke tak? Pandangan saya lah, sebenarnya kita tengok banyak usahawan mikro, memang diorang banyak mula dengan WhatsApp ni sahaja. Sebabnya terlalu mudah. Betul? Sebab semua orang ada guna WhatsApp. Jadi dalam mula-mula, kebanyakan mereka membuat perniagaan di WhatsApp ni, dia akan hantar terus ke rumah, hantar terus kepada pelanggan. Tapi zaman semakin berkembang banyak ni, sebenarnya ada risiko bila mana dia melibatkan hantar melalui pos. Ada risiko sebenarnya. Risiko macam mana tu cikgu? Risiko macam mana? Maknanya order masuk, lepas tu dia terima resit, dia pun hantar je lah, dia postkan je. Tapi berupa dia cek duit dia tak ada. Tapi saya, resit saya ada. Brownies saya pun ada. Brownies dapat? Dapat. Orang tu dapat duit tak? Dapat. Selaku seorang yang jujur, dapatlah duitnya. Baguslah. Tapi sebenarnya kes ni benar-benar berlaku tau. Yang mana resit tapi duit tak ada. Makan hantar lah, dah ada buah. Kali ni bukan brownies ya. Kalau brownies tu bolehlah dalam paling banyak pun RM1, RM80 macam tu. Tapi ni kedai emas. Kedai emas. Waktu tu tahun 2020 di Kuantan, yang mana dia rugi hampir RM100,000. RM100,000? Ya, rugi. Bukan brownies kan? Bukan brownies, emas. Itu super boleh beli kilang brownies. Kau main? Tak adalah kilang. Mana ada kilang RM1,000. Banyaklah RM100,000. Yelah, bukan mudah nak dapat. Bukannya gaji satu bulan dah terus dapat RM1,000. Kalau buat besar, syarikat besar, okey lah. So what happened cikgu to them? Diorang dapat balik ke emas tu ke macam ni? Kes tu berlaku bila peniaga emas tu dia terima tempahan pembelian daripada orang. Lepas tu orang tu bagi resit kat dia. Lepas tu tengok resit, bagi alamat dan terus hantarkan. Dan pembeliannya bukan hanya satu transaksi, dia melibatkan sehingga 4 kali pembelian. Tapi 4 pembelian ni adalah individu yang berlainan. Tu macam tu lah scam dia orang buat. Pandai dia. Kalau satu orang je, siapa lah kan. So dia buat 4 pembelian hanya lepas 2 minggu. Pihak kedai membuat semakan akaun. Tiba-tiba nampak, short lah, sampai RM1,000. Apa benda ni? Cek trace pembelian tu, rupanya resit tu yang tipu punya. Resit tu resit palsu lah. Macam mana boleh resit palsu? Yelah macam kita tahu resit tu cikgu kan. Zaman bank sekarang mana-mana ni pun ada logo, ada zaman sekarang ni canggih. Muka kita pun boleh dia buat AI keluar gambar macam tu. Ini kan pula resit. Dekat Facebook muka lain, jumpa real life muka lain. Lagi kan muka, ini kan pula resit. Resit apalah sangat. Jadi sebenarnya untuk mengelakkan berlakunya keadaan macam ni, sebab itulah apa solution dia cikgu? Macam kita tahu kan, contoh takkanlah saya, contoh as peniaga kan, saya dapat resit. Every time dapat resit, saya nak tengok buka login bank saya, nak check transaction satu-satu. Ya. Yelah juga, memang nak tak nak kena check. Mana boleh tak check. Tapi kalau pembelian tu satu hari satu pembelian, bolehlah check.
Kalau dia hantar sampai 50 pembelian satu hari, Tak ada. kalau sampai 80 sampai ke 100, Hmm. 100 pembelian sehari kali seminggu 7 hari, kali sebulan 30 hari. Ada staff okey lah, tapi we talking about Ya. peniaga yang baru nak start up Ah, kan. ya. So apa solution dia cikgu? Sebab Kat sini. tu kita menggalakkan semua usahawan ni menggunakan website yang mana sepatutnya dia panggil kalau pengguna tu nak pembeli tu, customer tu nak beli, suruhlah lawat ke laman website yang dia ada bina, ada bangunkan. Sebab dekat website tu ada sistem e-commerce. E-commerce. Ha. E-commerce apa pula e-commerce? Ha. Tadi kita cakap pasal resale, tiba-tiba e-commerce cikgu. Sabarlah dulu. Okey. E-commerce ni Kena adalah explain sikit cikgu. Saya tak E-commerce tahu, yang kat luar lagi tak tahu. adalah satu sistem jual beli dalam internet yang mana ia akan melibatkan payment gateway. So payment gateway akan ada kalau website tu dilengkapkan dengan e-commerce. Betul. Okey, faham. Itulah sebenarnya kaitannya kenapa resit tipu kita apa ni. RM1,000. Dengan apa, sebab ada payment gateway. Penting ada payment gateway ni. So apa kalau let's say kalau orang tu payment gateway kan, so dia tak perlu check lah receipt satu-satu. Ya, payment gateway ni yang mana yang Puan Anis pernah membeli dalam website kan? Pernah. Lepas tu nampak kat situ ada barang dia pilih. Lepas tu dia akan pilih dia punya add to cart. Lepas tu kita check out. check out. Dah check out dia akan jumpa payment dia punya tu lah, bank mana dia nak kan. Lepas tu pula dia akan dapat validation dekat phone dia pula. Lepas tu dia tekan validate, lepas tu payment pun masuk. Payment notification, authorization tu kan cikgu. Ya. Itulah sistem tu, maknanya orang tu dapat duit, lepas tu orang tu hantarlah barang kat kita. So as a peniaga pun dia pun tahulah, dia pun tak payahlah nak log in bank dia kan. Dia pun dah dapat notification automatic semua kan. itu dengan resit sekali terus dapat dekat pembeli tu. Betul. Yang pembeli peniaga tu pula dapat list detail, list pembeli semua. So memang lengkap. Payment gateway ni selamat lah. Ya, selamat, bagus, menyimatkan masa, sambil dia tidur pun orang boleh beli. Tapi cikgu bercakap pasal payment gateway ni kan, saya teringat lah, saya rasa 2 months ago kot, if I'm not mistaken, saya ada nampak ni ada post yang you guys ada buat kelas kelas untuk payment gateway. Ada, sebenarnya kalau kita check di website MyNip, sebenarnya ada kita offer latihan membina website. Okay. Latihan membina website bukan website saja, website yang dilengkapi dengan fungsi e-commerce dan payment gateway. So latihan ni you guys akan ajar from A to Z. A to Z, kita bantu cerita, kita bantu dia daripada kosong ni, tak tahu apa-apa ni, kepada tahu, bukan tahu, malah ada terus. Dan tu boleh terus guna, boleh terus berniaga. Mungkin saya sendiri kena pergilah dalam web MyNip kan. Sebab saya pun baru tahu e-commerce tu apa. Boleh? Jangan lupa tengok dekat website MyNip bahagian Prime Training. Prime Training. Ya, betul. Jadi untuk peniaga kat luar sana, kalau tak nak hilang hampir 100,000, bolehlah ke website mynip.my, ke section Prime Training untuk dapatkan package laman web yang lengkap dengan e-commerce dan juga payment gateway. Bye-bye.